Assalamualaikum. Ni lori tanah. Tapi ni motor. Kami bukan jual motor tau. Kami buat motor. Lori ni hantar motor untuk buat, bukan untuk jual. No. Hari ni kita dapat customer dari Kelantan. Depa bawa main motor dengan lori, depa naik kereta. Sanggup depa meredah Bukit Bukau untuk menghantar motor kepada kita. Oh dia. Ya. No. Hari ni kita dapat 3 biji. Stand one. Pagi ni kita akan layan depa. InsyaAllah lagi siap kot. Kita tengok video-video nanti. Kita akan buat video habis out kat depa ni. Sebab depa main jauh. Ni kami baru nak buka kedai pukul 10. Baru buat keluar motor. So pagi ni kita akan layan depa. No. Hampa pun kalau kata hampa main sini, kami layan hampa macam ni juga. No. Tapi kita respect lah. Depa main dari jauh, naik kereta, motor, naik lori. Hai kak. Merka. No. Okey. Yang mana nak buat stage one macam depa ni, hampa boleh layan lah, kami layan lah. No. Barang-barang kami ada. Okey, kita akan buat video sampai ke habis hari ni. Okey, bye. Yang penting booking. Yang penting hampa kena booking dulu lah. Memang law ni kami tak dan tangan untuk simpan barang tu. So kalau nak elok kena booking lah. Kita sarankan apa booking. Apa booking apa ni depa ni booking lah. Depa booking terus main buat. Gila buat main naik lori. Ingat kau lori tanah Tapi bawa motor tu, lori bawa petan tu. Ni kena bawa turun mak. No. Okey. Kita layan video lepas ni nanti. Kita buat video sampai habis. Out. Okey. Bye. Okey, Assalamualaikum. Pagi ni macam hampa tengok tadi, kita turun daripada lori tanah. Motor orang bukan main muat tanah. Ni dia bawa main motor 3 biji daripada Kelantan. Motor ni baru 500 lebih kilometer, tak sampai 1000 lagi. Baru, memang baru. Merelak semua lagi. Baru keluar kedai, kira duk bawa kedai lagi. Terus main sini, terus buat stage one. Stage one yang hampa duk gila-gila sangat tu, mari kita tengok barang apa yang depa paling laris memang ni. Ni semua set-set stage one. Exhaust, pressure. Throttle body, air filter. Okay, air filter, ECU V2 air racer. ECU ni yang paling laku. Gila-gila nampak mah. Ni macam biasa. Clutch shoes, clutch bell, pulley. Dan satu lagi velocity. Ni untuk barang-barang komplit full stage 1. Okey, dan juga abang ni dia ada tambahan lagi. Ada tambahan lagi ni dia. Pro fender. Wajib lah kalau kata player X-Max. Kalau kata tak pakai pro fender, orang tengok orang kata, "Ush, dia ni pakai standard lah." Kalau pakai pro fender macam ni, baru cukup lengkap dah kalau kata X-Max. Jadi sekejap hampa layan tengok video. Kita buat pemasangan daripada mula sampai habis, sampai siap 3 biji ni hari ni juga. Pemain kita kata steady, dia tak boleh siap hari ni. Sekejap kita tengok. Okey. Oh. Kita kaki tangan kita tak ramai. Ada ramai tapi depan pun ada ramai. Jadi kita handle seorang kat belakang pun tak power. Hantam 3 biji tu. Hantam 3 biji sebab depa pergi makan nasi kanak kat Penang. Depa ni memang gila. Depa main Kelantan hantar motor tak apa. Depa pergi makan nasi kanak di Penang. Dari Perlis pergi Penang pun 3-4 jam juga lah. Betul-betul gila. Oi, gila lah. Jatuh martabak kita sebagai pemain tu kalau tak masuk. Tangan kita hitam kan. Hantar lagi makan ramai duk nak salam mau tak boleh salam tentang makan hitam, tangan hitam. Masuk dulu bagi elok. Bagi hitam. Gila memang kau ni. Tak mahu cuci. Hari ni kita akan cuci lah bahagian-bahagian. Kalau kita buat tengok kalau kita potong lah.
lepas potong diletak, bukan masuk bahagian ni saja, dalam mesin tadi. Bahagian dalam ni kita dah masuk bahagian lock. Yang mana yang pernah main buat motor kereta dia akan tahu, dia tahu. Kan, bukan ni tema ranjaunya, tak ada kencingnya ni. Kita tak boleh tengok kotak-kotak. Biar muka berlemus, tinggi tangan tu elok. Muka biar kotak, tangan semua bersih. Bahagian kita dah selesai, bahagian orang kata apa? Bahagian pemasangan apa dah selesai. Okey, lawan ni kita akan serahkan tugas kita kepada tuner kita, bos kita sendiri. Sebab bahagian ni bos orang yang boleh tuner. Kalau dia tak ada, habis. Kalau kata kami tuner confirm matang-matang siang. Bahagian ni bos seorang saja. So kerja ni kita akan serah kat dia pula. Mula ni motor kita dah buat siap. Kita serah pula kat dia. Ini bahagian dia. Okey. Bos cakap ayo. Ya. Hari ni kena kerja keras. Hari ni 3 biji. Ni biji pertama. Saya setiap motor lepas QC tangan saya lah. Tuning. Sebab di kedai ni dyno semua motor dari saya. Kira bukannya kita ambil import orang lain main dyno, bukan. Ni owner ni hari. Dyno motor boleh, kami boleh tahu apa yang masalah, apa cukup tak cukup. Kita boleh adjust yang terbaik untuk pelanggan-pelanggan yang main jauh. Yang ni biji pertama. Motor ni pakai ECU eraser. ECU eraser lagi kita tuning siap, ada lagi 2 biji. Nanti lagi Zubek pasang roller, buat siap, nanti ambil main sini pula. Kira kedai kami ada komplit lah. Ada bahagian aksesori, bahagian pomen, servis dan dyno. Kira orang kata all in one lah, semua dalam ni. Center macam satu pusat lah. Pusat modified motor lah. Yang tu lah. Modifikasi. Okey, saya nak jalan yang ni dulu. Saya ada lagi 2-3 biji lah. Okey, lagi kita tengok horsepower motor ni boleh pergi berapa. Meter tak ada baca, meter confirm kalau atas highway top speed confirm tu 5 lebih. No. Dia duk tanya meter tu, hampa yang naik S-Max betul duk tanya hampa tahu lah. Tajuk hampa tanya tu. Hampa sonok tanya geli-geli je. Geli-geli je. Okey, bye. Kita tengok horsepower dia berapa. Okey, siap selesai dyno. Ni biji pertama. Hari ni 3 biji lah. Ni anda dah nampak dah cara proses buat kerja kami. Kami bersusun dengan sistem lah. Bahagian mekanik, bahagian tuner. Bahagian sambut pelanggan. Kira orang heran lah pasal macam mana bos boleh buat satu hari 5 biji stage 1. Kadang-kadang lebih pada 5 biji, ada biasa buat sampai 9 biji satu hari. Ni lah cara kami buat kerja. Kami bersusun, ada sistem, kami ada planning. Bukannya kata main-main ikut dan pomen buat. Ada bahagian-bahagian dia. Yang ni bahagian tuning, saya bahagian tuning lah. Okey. Motor ni dah selesai, kami dah tuning. Pentingnya minyak kena cukup. Minyak tuning kena cukup, minyak api apa, cun cantik. Sesuai dengan spek stage 1 ni. Sebab dia tukar exhaust throttle body. Kita kena tukar. Kita kena tuning lah. Sebab apa kena tuning? Horsepower pun dah cantik. Horsepower tu normal lah bagi saya. Stage 1 22.8, 23. Lebih kurang tu lah. 22.8. Untuk mesin dyno ni lah. Mesin dyno ni kami pakai marking dyno ni lah. Okey, kalau kira normal punya dyno 26 lah. Dyno biasa, calculate yang ringan. Yang ni saya calculate speed, bukan pakai RPM. Sebab dia skuter. Motor dia pakai betting. Betting dia pakai CVT. CVT dia ada kendor, ada cekang. Dia tak boleh pakai RPM. Saya pakai speed lah. Kira motor ni dia atas dyno dia boleh bawa speed sampai 16, 17. Atas mesin dyno lah. Sebab atas pada 112 power dia duk ada. Power dia duk ada.
RPM kita pakai mata tengok di RPM. RPM dia tu ada 8,000 lebih normal skuter. Cuba speed dia duk jalan. Motor skuter. Agak cerita dia panjang sikit lah video ni. Anda tak boring lah. Harap hampa tak boring tengok video ni. Sebab saya nak bagi pengetahuan dengan pemen kami, dengan pasukan kami yang buat kerja lagu ni lah. Kami buat kerja secara profesional. Dan terima kasih lah. Okey, lagi kita pergi tengok ada mereka nak buat video motor lain lagi ke macam mana. Saya selesai dah biji ni, ada 2 biji lagi. Okey, terima kasih. Okey, di jam kita tengok dekat-dekat hampir-hampir pukul 2. Kita start tadi daripada 10 pagi. Motor-motor apa semua. Ambil masa kita buka sedah 3 biji lah. Seorang pemen. Kita buka sedah 3 biji apa semua. Lepas tu lah dah hampir pukul 2 petang. Dah siap dyno dah. Yang ni dah siap dah. Tu sebiji hidup dalam bilik dyno. Boleh kata tiga-tiga ni siap dah lah. Okey. Jadi kalau hampa nak main buat macam ni, nak cepat masa hampa, main sat tak payah tinggal motor, kena booking dululah. Wajib booking dahulu. PM kita akan bagi detail lah. Hampa bagi nombor plate motor, nama, lepas tu deposit tu yang paling penting. Sebab untuk saya simpankan semua barang macam abang ni, memang depa dah deposit awal lah. 2 minggu awal sebelum nak main memang depa dah deposit. Jadi mudahlah hampa main, tak payah nak kena cari barang apa semua. Kami standby macam ni. Pasang. Ambil masa berapa jam dah siap. Ni tak lagi boleh naik balik lah. Boleh balik Kelantan lah. Ni selesai dah. Jadi jangan lupa lah kalau kata hampa nak booking macam ni, nak main buat, kontak kami. Kita bagi detail list dengan juga package lah. Apa yang kami ada kat sini, kita akan bagi detail. Kita boleh sembang dalam tu lah. Bab harga apa semua. Okay, jangan lupa main kat kami lah. GSM Racing.